Kenapa nak bagi subsidi Budi 95 dekat pemegang lesen Singapura? Program Budi 95 lesen Singapura ni hanyalah untuk warga negara Malaysia yang ada lesen SG, bukan untuk warga negara Singapura. Disebabkan ada rakyat Malaysia yang tinggal dekat Johor atau kawasan sempadan, kerajaan nak ringankan beban mereka yang kena ulang-alik Singapura setiap hari. Untuk mohon Budi 95 bagi lesen SG, pemohon mestilah warga negara Malaysia, ada lesen memandu Singapura yang masih sah tempoh dan ada permit pekerjaan sah di Singapura. Boleh mohon online je dekat pautan rasmi JPJ di budi95 lesensg.jpj.gov.my. Isi maklumat peribadi anda, lengkapkan maklumat lesen, lepas tu isi maklumat permit kerja, upload gambar depan lesen memandu Singapura anda, sahkan semua maklumat adalah betul, buat pengesahan keselamatan, lepas tu tekan hantar permohonan. Settle. Boleh semak status selepas 14 hari daripada tarikh permohonan. Untuk warga negara Malaysia yang ada lesen memandu Singapura tapi dah tak kerja lagi dekat sana, anda kena batalkan lesen tu dekat Singapura dan mohon semula lesen memandu Malaysia dekat mana-mana pejabat JPJ yang terdekat. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow @settle.my kalau tak nak terlepas.